Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi yang diberkati Allah ini dalam majlis ilmu, dalam Tanyalah Ustaz. Terima kasih kepada para penonton di rumah yang terus bersama-sama kami, dan bersama saya di studio pada pagi ini ialah warga IPD Sepang. Alhamdulillah, kita dah bincang semalam berkenaan dengan tajuk kawan atau sahabat. InsyaAllah hari ini kita sambung perbincangan. Buat permulaan ini saya ingin baca beberapa ayat Al-Quran dari surah Az-Zukhruf, bermula ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Sadaqallahul Azim. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat nanti. Ayat ni juga cerita tentang hari kiamat. Semalam pun kita baca tentang hari kiamat. Maknanya Islam ajar kita dalam bab berkawan, dalam bab bersahabat, dia tak habis di dunia ni saja. Persahabatan kita kat dunia ni ada kesan di hari akhirat nanti. Ayat ni cerita tentang hari akhirat juga. Pada hari itu sahabat-sahabat karib setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa. Hari akhirat, kawan dengan kawan ni masing-masing ada yang salah mempersalahkan, bermusuh. Orang ni dakwa, orang ni dakwa. Dulu kat dunia itu merompak sekali. Dulu kat dunia itu mengumpat sekali. Dulu kat dunia itu buat dosa sekali, spotting. Tapi di hari akhirat mereka menjadi saling bermusuh, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang persahabatan mereka atas dasar takwa. Ayat 68. Mereka orang-orang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah dengan firman-Nya, wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik, dan kamu pula tidak akan berduka cita. Dituju pada siapa ni? Pada orang yang bertakwa, yang berkawan atas dasar takwa. Mereka itu ialah orang-orang yang beriman akan ayat-ayat keterangan kami, serta mereka menjadi orang-orang Islam yang taat dan patuh. Mereka diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri kamu yang beriman, dengan menikmati sepenuh-penuh kegembiraan dan kesenangan. Sadaqallahul Azim. Ayat ni juga cerita bahawa dalam kawan, ke akhirat nanti ada jadi musuh. Kat dunia ni dia rapat, buat projek sekali, buat jahat sekali. Tapi di hari akhirat, mereka saling menjadi musuh. Orang yang bertakwa. Dalam satu hadis, saya nak baca pula satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi cerita, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang sahabat yang pergi ziarah sahabat dia di satu kampung yang lain. Dia pergi ziarah sahabat dia. Lalu Allah Ta'ala fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Lalu Allah Ta'ala hantar malaikat pergi kepada orang tu tadi. Falamma ata alaihi qala aina turid. Lalu bila malaikat tu sampai kat si A tadi, yang nak ziarah B, malaikat tanya A, nak ke mana? A kata, uridu akhalli fi hadhihi alqaryah. A kata, saya nak pergi ziarah sahabat saya, dia tinggal kat sini. Malaikat tanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Qala la. Malaikat tanya, kau nak pergi jumpa dia tu, kau ada nak dapat sesuatu ke nanti? Ada nikmat apa-apa, ada tujuan apa-apa, nak dapat apa-apa ke? La, ghaira anni ahbabtuhu fillah. Sahabat A kata, tak, aku nak pergi jumpa dia ni tak dapat apa-apa pun. Semata-mata aku sayang dia kerana
Allah, lalu aku pergi ziarah dia. Qala, malaikat pun kata, fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, atau kama qala. Malaikat kata, wahai saya adalah utusan Allah nak bagi tahu pada awak bahawa Allah sesungguhnya sayang pada kamu sebab kamu sayang pada sahabat kamu tadi dengan tak ada tujuan apa-apa pun. Semata-mata sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita nak bina persahabatan kita atas dasar berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam ni di hari akhirat dia tak akan bermusuh dah dengan kawan dia. Yang jadi masalah yang akan bergaduh di hari akhirat yang bukan orang bertakwa. Sebagaimana sejarah kematian siapa yang tolong Nabi, yang jaga Nabi sejak kecil, akhirnya mati dalam keadaan tak beriman? Penyerang Barcelona siapa? Tu tahu kan. Abu Talib. Abu Talib ni dia jaga Nabi sejak kecil. Dia lindungi Nabi. Nabi masuk Islam, Nabi berdakwah, Nabi berdakwah, dia lindungi Nabi. Orang Mekah nak ganggu Nabi, dia lindungi Nabi, tolong Nabi boleh berdakwah, Abu Talib. Tapi akhirnya masa Abu Talib nak mati macam mana? Nabi Muhammad datang kat sebelah, Nabi Muhammad kata, ya ammi, Pak Cik Lek mengucaplah, aku akan berhujah di hadapan Allah. Abu Talib tengok Nabi Muhammad, dia tengok belah kiri, Abu Jahal tu. Abu Jahal kata, Talib, kau nak ikut Muhammad? Abu Talib tengok Rasulullah kata, ya, ucaplah 2 kalimah syahadah, aku akan berhujah di hadapan Allah. Kali ni je sekali. Ucaplah, di hari akhirat aku akan berhujah di hadapan Allah. Sekali ni je. Abu Talib tengok kiri, Abu Jahal kata, nanti orang kata apa kalau kau ikut Muhammad? Akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Tengok kawan punya pasal. Kawan saat nak mati pun, itu kawan yang akan bermusuh di hari akhirat nanti. Ada pun yang bertakwa tadi, insya-Allah dia akan terus bersahabat, dia akan saling ziarah menziarahi. Di kalangan ahli syurga, mereka ada ziarah menziarahi di hari akhirat nanti. Duduk tak kata masing-masing, boleh pergi jumpa. Nak makan apa hari ni? Cak kuih tiaw, makan sekali dalam syurga. Nak makan apa? Buah durian, makan sekali buah durian. Allahu Akbar. Persahabatan yang bermula di dunia kerana Allah, mereka akan bersama di syurga nanti, insya-Allah. Kita harap kita dapat kawan-kawan yang macam tu. Niat. Sahabat-sahabat di studio, para penonton di rumah, niat dalam berkawan, aku nak berkawan dengan kau sampai ke syurga. Biar macam tu. Barulah berkawan kita pun dapat pahala. Bagaimana sahabat tadi pergi ziarah je. Pergi ziarah, tahu apa pun pergi ziarah. Malaikat kata, Allah dah sayang pada kamu, bagaimana kamu sayang pada sahabat kamu. Okey, tanyalah Ustaz. Kita buka soalan untuk bertanya, insya-Allah. Tak ada intro je tu. Para penonton di rumah, hari ni orang di studio saja boleh tanya. Untuk penonton di rumah, kita hari live tu, insya-Allah. Tapi tak apa, kita boleh kongsi manfaat juga, insya-Allah. Saya buka kalau ada soalan pertama pagi ni. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Abdul Razak bin Mat Samsuri daripada IPD Sepang. Ya. Macam ni Ustaz, dalam bersahabat kita disunatkan untuk berziarah. Adakah dengan menggunakan teknologi moden seperti Facebook, SMS atau email dan lain-lain dikira sebagai mengeratkan silaturahim dan mendapat pahala? Cantik soalan. Tadi pergi ziarah. Jadi ada orang dia kata, Ustaz, saya tak sempat nak ziarah. Sama ada saya terlalu sibuk ataupun jarak yang terlalu jauh. Jadi saya nak SMS, saya nak guna Facebook, saya nak guna email sebagai medium untuk saya bersilaturahim. Dapat pahala ke tak? Agak-agak dapat pahala tak? Dapat. Boy, cepat je kaki Facebook tadi. InsyaAllah memang dapat pahala, insyaAllah, dengan niat yang baik, insyaAllah. Cuma penjelasannya saya akan sambung. Kita berehat dulu seketika, nanti kita akan kongsi. InsyaAllah dapat pahala tu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama kami.
Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton di rumah yang terus bersama-sama kami. Ada penonton yang pernah bertanya nak tengok lagi, nak tengok ulangan. Sebenarnya boleh juga nak tengok, tanyalah Ustaz ni dalam internet melalui tonton.com.my. Yang datang rakaman hari ni, kalau dia nak tengok muka dia 3 kali sehari boleh. Balik buka tonton.com boleh tengok banyak kali pun boleh. Sebab kadang-kadang ada perbahasan ataupun penjelasan yang dia sekali dengar tak apa faham, jadi dia nak dengar lagi, nak ulang, itu boleh di internet, kita boleh tengok lah. Persoalan yang Abdul Razak apa tadi tanya tadi kan, boleh tak kita nak bersilaturahim guna teknologi sekarang, sama ada SMS ataupun melalui Facebook ataupun banyaklah, ikutlah banyak sangat sekarang ni. InsyaAllah itu pun kita boleh manfaatkan sebagai medium dalam bersilaturahim. Kita dah bincang semalam, soalan terakhir tak silap saya tanya tentang ada adab dalam guna Facebook ni. Jangan syarat, jaga ada adab yang kita bincang semalam lah. Boleh, sangat baik sebenarnya. Kadang-kadang kawan kita jauh, lama tak jumpa, kita pun SMS lah, hantar melalui WhatsApp ke gambar setengah kartun setengah kan. Lama tak nampak, lama tak jumpa. Ini mengeratkan silaturahim sebenarnya. Ini mengeratkan sangat. Kita ada yang sahabat-sahabat pergi ke Mekah, kita pun send kat dia, jangan lupa doa untuk saya. Kalau bagi tahu kat airport, dia ingat tak ingat, ramai sangat hantar. Tiba-tiba kita SMS. Ini baik, manfaatkan teknologi, boleh. Bahkan dalam bersahabat, dalam berkawan ini, mungkin saya boleh berkongsi sikit lah. Yang perkara ni pun ramai orang yang laluinya melalui Facebook. Kadang bila saya pergi program, ada sahabat-sahabat ada jemputan di Johor, di Kuantan, kita jumpa seorang tu bila salam, lepas ceramah salam. Ada seorang tu datang, Ustaz, saya friend. Jadi macam dah lama berkawan. Jumpa kat kedai makan, macam kita ni dah berlama dah berinteraksi. Rupanya tengok kat Facebook tu je. Tak ada masalah. Selagi mana niat kita baik untuk menambah kawan, untuk bersilaturahim, tak ada masalah. Dengan syarat jaga adab-adab yang kita sebut dah semalam, insya-Allah. Okey. Ada soalan lain? Cuma hati-hati juga. Facebook ni pun ada orang yang na'udzubillah sampai terputus jodoh, sampai bercerai-berai sebab Facebook. Ada juga yang bertemu jodoh kat Facebook pun ada. Banyak. Macam ada pengalamannya. Yang jumpa jodoh, jumpa geprank lama pun ada. Tu lagi bahaya. Awak anak berapa, ni cerita masalah suami, ni cerita masalah isteri. Cari penyakit. Jadi dia seumpama pisau. Kita guna dengan baik, boleh potong sayur, potong ikan, boleh makan. Kita guna dengan cara tak baik, dia boleh membunuh, mencederakan orang. Boleh dimanfaatkan, tapi jagalah adab-adabnya. Okey, soalan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Konstable Afizi dari IPD Sepang. Ya. Ustaz, ada setengah ibu bapa, dia membiarkan anak-anak dia bergaul secara bebas, lelaki dan perempuan. Apa pandangan Ustaz mengenai situasi ni? Anak-anak ni berkawan lelaki perempuan. Ya Ustaz. Ya. Satu soalan yang baik, relatif pada hari ini, dan ini perhatian yang sangat penting khususnya pada ibu bapa lah yang kononnya terlalu sporting. Jadi pergaulan anak-anak remaja kita khususnya antara lelaki dan perempuan perlulah ada batasan. Dalam Islam adik-beradik pun perlu ada batasan, lelaki perempuan tu. Tak boleh tidur dah sebilik lelaki perempuan, adik-beradik tu. Adik-beradik umur 10 tahun ke atas dia asing tempat tidur. Itu baru adik-beradik. Sebab dibimbangi, dia timbul perasaan dan sebagainya. Apatah lagi kawan-kawan. Ada mak ayah yang kononnya terlalu sporting. Tak apalah Ustaz, dia nak buat homework. Tak apalah, dia universiti dah besar dah. Dah besar lagi bahaya. Karen dia lagi kuat. Jadi tak salah anak-anak kita nak berkawan, tetapi mesti kawan. Dah Ustaz, semua kena kawan. Saya bagi didikan, saya kira dia orang ni boleh berdikari lah. Saya serahlah pada dia. Dia pandai-pandai lah pilih kawan. Tak boleh cakap macam tu. Tanggungjawab ibu dan ayah mesti berterusan.
antara lelaki perempuan. Kalau ustaz ni kolok lah nak cerita lelaki perempuan zaman-zaman dulu okey lah ustaz. Zaman sekarang kita zaman teknologi ustaz. Kan? Benarnya perkara ni bukan saja antara anak-anak. Kita pun ni yang duduk di pejabat ni, bapa anak, mak anak ni kena kawal juga pergaulan lelaki perempuan. Kadang-kadang sampai peringkat kita bertepuk tapak, kita bergurau sama-sama kita di pejabat. Siap geletek lagi. Tak boleh. Betul lah. Saya tak rasa apa pun dia. Saya dah ada suami kat rumah. Saya dah ada isteri kat rumah. Cuma saya gurau je. Ada batasannya. Dalam berkawan itu antara lelaki dan perempuan. Dan sangat banyak, minta maaf lah. Kadang-kadang banyak sangat berlaku nak keluar makan. Keluar sekali. Kalau kita dalam kumpulan ramai tu okey lah. Dia ni isteri orang. Dia ni suami orang. Dia keluar makan dua orang. Menimbulkan fitnah. Kadang-kadang yang ni suami saya kan. Yang ni mula cerita masalah suami. Suami saya kan kalau kentut busuk lah. Yang ni pun kata isteri saya sendawa busuk. Jadi dia dah mula bercerita masalah. Kadang-kadang sampai masalah dalam kelambu pun share. Ini jadi bukan saja anak-anak tadi yang tanpa batasan, kita orang dewasa pun perlu ada batasan. Ustaz, makcik tak apa ustaz, makcik ada cucu dah. Makcik ke, tok cik ke, atuk ke, nenek ke, juga mesti menjaga batasan. Cuma bezalah. Orang dewasa batasan dia lain sikit. Kalau orang muda tu batasan dia lagilah hebat cabaran, sebab memang syaitan akan sentiasa merosakkan persahabatan kita. Dan ustaz, kalau macam tu tak boleh kawan langsung lelaki dengan perempuan. Boleh berkawan, tapi jagalah batasan. Batasan macam mana ustaz? Letaklah dasar takwa. Berkawan dengan atas dasar takwa, maka kita akan jaga batasan-batasan. Bukan saya kata tak boleh berkawan langsung. Yang datang studio ni pun balik, nanti pejabat tak boleh kawan. Tak kata, bukan. Tapi biar kita jaga batasannya. Alhamdulillah. Okey, kalau ada soalan seterusnya. Okey. Assalamualaikum Ustaz, saya Muasyah Aziz. Nak tanya satu soalan. Saya ada seorang kawan yang suka ke majlis ilmu, tapi perangai dia agak teruk. Selepas tu dia suka tunjuk pandai dia. Lepas tu suka ditegur. Macam mana saya nak nasihatkan dia? Okey. Cantik atau baru tu saya nak beli satu untuk isteri saya. Kat mana beli? Kedai. Okey. Bagus soalan tu. Apa? Dia rajin hadir majlis ilmu. Dia rajin belajar. Dengar kuliah. Ada kuliah dia datang. Depan sekali duduk. Tapi perangai teruk. Allahuakbar. Dan dalam macam tu dia syok sendiri. Rasa dia lah yang paling baik. Dia paling baik. Nak nasihat, dia tak nak dengar. Kan? Allahuakbar. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bila Imam Ghazali bincang bab Al-Kibr, bab takabur, bab ego. Antara sebab manusia jadi ego, sebab dia ni banyak dengar majlis ilmu. Sebab dia ada banyak ilmu, dia menjadi ego. Na'udzubillah. Aku ustaz, kau siapa? Aku banyak pergi dengar ceramah. Kau tu pergi pun jarang-jarang. Kalau pergi pun tidur. Ya, jadi dia bangga dengan ilmu banyak menyebabkan dia jadi ego. Ini kata Imam Ghazali. Habis ustaz, kalau macam tu tak boleh belajar lah. Kalau belajar jadi ego. Tidak. Dia kena belajar. Tapi lagi banyak ilmu, sepatutnya dia lagi jadi merendah diri. Lagi tawaduk. Dah jadi gitu kenapa? Kerana niat belajar tak ikhlas. Kadang-kadang niat nak tunjuk kat orang dia rajin belajar. Kadang-kadang kerana nak cari ilmu, nak lawan orang. Ini bahaya. Jadi sepatutnya lagi banyak ilmu, lagilah kita merendah diri. Jadi kalau kawan macam tu, kita tetap cuba mesti ada usaha untuk menasihati dia. Dan selalunya orang macam ni, siapa yang boleh nasihat dia? Kita yang bawah-bawah ni suka dia nak dengar nasihat. Kena nasihat orang yang dia hormati. Orang yang dia respect menasihat, kadang-kadang dia boleh terima akhirnya. Dan ingatlah pada kita semualah, termasuk diri saya peringatkan juga, macam mana kita nak ukur ilmu yang kita belajar tu manfaat. Orang yang belajar ilmu, dengar al-kuliah ke, dengar tanyalah ustaz ke, sini pergi dengar kuliah kat masjid surau ke, macam mana kita nak ukur ilmu kita ni dah bermanfaat? Kita pergi masjid, surau, dengar tiap-tiap minggu kuliah. Macam mana kita nak ukur ilmu kita bermanfaat? Ukurannya ialah pada akhlak, pada perangai. Kalau dia belajar banyak mana pun,
perangai dengan kawan-kawan teruk. Baru sejadah ni, jangan masuk ni kawasan aku kat pergi masjid dah. Sejadah tu kawasan dia je. Nak semayang pun kaki letak jauh sikit kan. Perangai. Ya. Nak pakai kereta, nak ambil air semayang, nak makan. Nilai kejayaan menuntut ilmu, nilai ilmu yang bermanfaat ialah pada akhlak seseorang. Okey. Wallahu alam. Ada soalan lain? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Ashraf Azizi bin Ramli dari Apilis Sepang. Soalan saya, dalam kehidupan kita yang kawan, kadang-kadang kita rasa kita ni salah dan silap kita buat. Bagaimana kita nak selesaikan masalah tu? Dan adakah kita patut minta maaf pada hari raya saja Ustaz? Minta maaf pada hari raya saja. Hari raya je. Kosong-kosong. Ya Ustaz. Biasalah dalam berkawan, ada terasa hati, ada rasa nak marah. Cantik soalan Fidah tadi, Ashraf tadi. Macam mana nak settle? Dia begini. Apa-apa yang berkait dengan hak manusia, kalau seseorang tu nak bertaubat, nak istighfar, mesti selesaikan dengan manusia tu. Kawan kita. Dan nak selesaikan dengan manusia ada dua kaedah. Ada satu kaedah, cukup dengan kita minta maaf. Ada satu lagi kaedah, kita kena pulangkan balik hak dia. Perkara-perkara seperti kita mengutuk dia. Kita tengok dia ni tiap-tiap hari jadi bahan kutukan kita. Masuk office je, terus kita kutuk dia. Kita kutuk perut dia, kutuk dahi dia, kutuk misai dia, kutuk muka dia, kutuk. Ada yang macam tu. Dalam kawan dia suka kutuk orang. Jadi, bila berkait dengan kutuk, berkait dengan perli, berkait dengan mengumpat, itu semua kena minta maaf. Aku minta maaf lah. Dan tanya tadi boleh ke cukup sekali hari raya? Maaf zahir batin maaf zahir batin. Sebenarnya kalau setiap kali kita rasa buat silap, minta maaf lah. Minta maaf. Aku minta maaf lah, aku ada kutuk-kutuk kau tadi tu. Satu lagi, yang kena pulangkan balik hak. Kalau dengan kawan kita ambil duit dia, dia tak tahu. Kita ambil nak buat top up telefon je. Itu kena pulang balik. Kita berhutang duit dia, kita kena bayar balik. Berkait dengan hak, kita kena serahkan balik. Berkait dengan yang tak ada barang gitu, kita kena minta halal, minta maaf dari dia. Itu cara. Biarlah kita selesaikan kat dunia ni. Moga-moga di hari akhirat kita dah tak bergaduh lagi di hari akhirat nanti. Alhamdulillah. Kita berehat dulu sekali lagi. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita selepas ni. Teruskan bersama-sama kami di Tanyalah Ustaz TV 9. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan tajuk kawan atau sahabat. Saya harap yang ada di studio, yang menonton di rumah, lepas kita bincang ni carilah sahabat. Carilah sahabat. Kita duduk sekejap fikir, aku ni berapa orang ada sahabat yang sebenarnya. Ataupun selama ni kita buat senarai kawan-kawan kita. Yang mana kawan, yang mana betul-betul sahabat. Yang dalam hidup ini boleh bersama-sama kita ke syurga, insya-Allah. Lagi ramai kita ada sahabat, lagi baik. Sebab lagi ramai orang boleh nasihat, lagi ramai orang yang kita boleh beribadat dengan, bersahabat dengan dia tu. Saya masa kita berehat tadi diingatkan ada satu soalan yang saya tak jawab daripada Ustaz Hakim. Constable Hakim. Dia ada tanya tentang dia berkawan dengan seorang ustaz yang mengambil kesempatan pada anak murid, ambil kesempatan pada masyarakat. Na'udzubillah. Ini sebab itulah Imam Ghazali dia sebut dalam kitab dia, ada ulama dua jenis. Ada ulama akhirat, ada satu lagi dipanggil ulama usuk. Ulama-ulama yang jahat. Dia ni title ulama. Title ulama, orang panggil dia ustaz. Kadang-kadang orang panggil dia tok guru, na'udzubillah. Tapi satunya dia menyalahgunakan ilmu dalam aspek hukum hakam. Dia bercakap tak ikut hukum. Dia menyembunyikan hukum hakam. Yang haram dia tak kata haram, yang halal dia tak kata halal, yang wajib dia tak kata wajib. Dia menyembunyikan hukum. Itu satu hal. Satu lagi jenis mengambil kesempatan atas anak murid, na'udzubillah. Mengambil kesempatan. Anak murid ni kerja apa? Kontraktor.
anak murid ni kerja apa, pegawai kat sini, dia mengambil kesempatan di atas anak-anak murid dia ni. Okey, saya lobby projek, ustaz pun lobby projek. Kan, minta terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Na'udzubillah, berkawan dengan macam tu, kita pun jadi pandangan buruk kepada agama. Na'udzubillah, kita minta jauh daripada keadaan sedemikian. Tapi ada satu situasi yang tidak ada masalah dalam agama. Apabila anak-anak murid ni mereka ni nak berkhidmat kepada guru, itu lain keadaan. Kan? Ada dua situasi yang berbeza. Ada yang ustaz, ada guru, dia didik anak-anak buah dia, kebetulan ada yang ni rezeki lebih, ada yang ni rezeki lebih. Yang rezeki lebih ni dia nak berkhidmat pada guru. Dia ada harta, dia ada kereta, dia ada duit sikit, dia nak belanja, dia nak ni, itu tak ada masalah. Bahkan mengeratkan silaturahim, bahkan menambah keberkatan dia, harta dia tu sebab dia bantu guru dia. Itu tak jadi masalah. Teruskan pada para penonton, orang yang diberi rezeki lebih. Alangkah baiknya kalau dia tolong guru dia. Guru yang ajar dia Quran, guru yang ajar anak-anak dia solat, guru yang ajar dia agama, dia tolong. Kan? Dengan rezeki yang dia ada. Itu tak jadi masalah. Yang persoalan yang masalah tadi apabila guru tu yang mengambil kesempatan. Okey. Saya itu tak boleh kawan lah. Yang macam tu cari guru lain. Guru lain ramai lagi. Kan? Saya sebut perkara ni sebab ada soalan tanya dan memang ada tempat yang berlaku sedemikian. Wal-iyazubillah. Ada soalan lain? Silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Sufia binti Ahmad. Saya mempunyai seorang sahabat yang telah meninggal dunia. Jadi apa cara terbaik untuk saya menghargai persahabatan kami? Okey, sahabat yang telah meninggal. Yang pertama sekali sudah pasti kita doakanlah untuk dia. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Moga-moga Allah Ta'ala tempatkan sahabat kita ini bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan antara tanda lagi kita nak hargai persahabatan, keluarga yang dia tinggal tu kita teruskan silaturahim dengan keluarga dia, kalau dengan suami ataupun dengan anak-anak dia. Tapi bukan maksud kita pergi mengorak suami dia, tak. Maksud saya kita sambung silaturahim dengan keluarga. Anak-anak dia tu rasa macam anak-anak kita, ada rezeki lebih, kita bagi, kongsi, selain pada doa tadilah. Dan kita juga menyambung silaturahim. Bagaimana kita silaturahim, mak ayah kita yang dah meninggal, kita baik dengan kawan-kawan dia, maka dengan sahabat-sahabat tadi, bila kadang-kadang kita ada kawan yang grup kita yang sama sekolah dulu, yang ataupun sama office, ataupun yang sama berkursus, kita dah rapat dengan dia 3 bulan dah sekali dengan dia. Jadi bila yang ni mati, kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama kenal, menyebut-nyebut kebaikan dia. Moga-moga itu tanda kita menghargai persahabatan tersebut. Yang paling utama kita tolong doalah kepada si mati, insya-Allah. Dan sekiranya orang yang kita pernah bersahabat tu pernah kongsi ilmu dengan kita, pernah kongsi ilmu, amalkanlah ilmu yang mereka ajar kita. Supaya apa? Kalau kita amal, kenapa? Kalau dia berilmu, kita pun amal, dia akan dapat saham dalam kubur sana. Sebab itulah dalam bersahabat, ada je ilmu, share dengan sahabat, kongsi. Tadi aku dengar kuliah lah, tadi dengar tanyalah ustaz lah, yang malam ni bagus kita buat. Contoh, kita belajar zikir yang baik, kita banyak-banyakkanlah baca zikir ni, doa yang baik, kita pun kongsi dengan kawan. Lepas tu dia mati, kita pun amal ilmu itu dengan niat, insya-Allah dia pun dapat pahala sama. Tak payah niat, aku buat ni beri pahala kat dia lah ya Allah. Tak payah niat gitu. Memang automatically akan dapat komisen pada dia. 100% punya komisen. Wallahualam. Kalau ada soalan lain lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Nurasmah binti Sabul. Saya ada satu soalan. Ada seorang kawan ni, dia memperkenalkan tempat maksiat kepada kawannya. Okey, adakah dia ni berdosa pergi ke tempat itu tanpa kawan yang memperkenalkan tempat maksiat itu bersama-sama dengan dia? A ajak B pergi tempat maksiat. Lepas tu B pergi sendiri tanpa sendiri. Pandai dah pergi sendiri. Pandai dah pergi sendiri. Tak ada. Adakah dia pernah berdosa? B tu pernah berdosa dia. Ya Allah, betul, bagus soalan. Ya. Berapa banyak kes macam ni berlaku. Ya.
perkenalkan tempat maksiat pada B. B tak tahu. A kata, jom, line clear. Aku belanja dulu, jangan bimbang, aku belanja dulu. Lepas tu, A dah tak pergi, B pergi. A tanggung dosa tak? Ya Allah. Kalau kita ambil hadis berkenaan dengan pembunuhan yang pertama atas muka bumi ni. Pembunuhan siapa? Pembunuhan antara dua anak Nabi Adam, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, setiap pembunuhan yang berlaku di dunia hari ini, anak Nabi Adam yang bunuh tu, dia ada saham dosa. Allahu Akbar. Sebab dialah orang-orang yang awwalu man sannal qatla. Dialah orang-orang yang pertama sekali ajar bunuh. Dia orang pertama bunuh, lepas tu orang ikut kata Rasulullah, setiap pembunuhan dia ada saham dia. Ya Allah. Jadi kalau nak buat jahat seorang-seorang je lah. Jangan duk ajak orang. Salah ayat, saya tarik balik lah. Kalau nak buat jahat, jangan buat jahat. Tarik balik, minta maaf lah. Tarik balik, ya. Kalau buat jahat, kena buat seorang-seorang. Bukan buat seorang-seorang, maknanya jangan buat jahat. Satu, dan jangan ajar orang buat jahat. Kawan-kawan tu tak pandai pun nak main kuda, dia ajar main kuda. Tak apa, masuk ni side income main kuda. Penonton di rumah tahu tak main kuda. Bukan main kuda, belum berkuda tu. Ni pergi bertaruh kuda. Sebab nak dapat duit cepat. Kawan tu tak reti lagi duk bertaruh ni. Tapi dia yang ajar. Habis kalau dia dah tak pergi, orang tu pergi macam mana? Dia, Allahu Akbar. Ada hadis lain Rasulullah kata, man dalla ala khairin, ataupun man sanna sunnatan hasanatan. Orang yang ajar orang buat baik, orang tu buat baik, dapat pahala. Ajar orang buat jahat, maka kalau orang tu buat jahat, kamu pun tanggung dosa. Ya Allah. Dah ustaz, macam mana saya? Betul lah tu zaman lara dulu. Sekarang dah tengok, tanyalah ustaz, saya nak bertobat. Saya pernah lah ajar tak ramai mana, 85 orang je. Habis nak buat macam mana? Kena ikhtiar balik, cari balik. Allahu Akbar. Cari balik tu susah tu. Siapa suruh buat dulu? Tapi tanda kita ni bersungguh untuk bertaubat, tanda untuk kita clear file kita, rekod-rekod jenayah kita dengan Allah, cari balik setakat kita termampu. Dalam masa yang sama, perbanyakkan ibadah-ibadah yang lain. Dalam masa yang sama, kita pula kena bersungguh ajak orang lain buat kebaikan, berdakwah pada orang lain, nak cover dosa-dosa lama tu. Subhanallah, saya pernah dengar ceramah yang disampaikan oleh salah seorang pendakwah hebat di Malaysia ni, yang asalnya dulu dia bukan Islam. Dia pernah bawa orang, ada seorang tu dia pernah bawa orang masuk Kristian. Alhamdulillah dia masuk Islam dah, dan dia hebat berdakwah. Dia pergi cari balik orang yang dah dia Kristian kan dulu. Ada seorang tu, dia dah pernah tarik orang masuk agama Hindu. Bila dia masuk Islam, dia pergi cari balik orang-orang tu, ajak masuk Islam balik. Ada yang dia berjaya, ada yang dia tak jumpa sampai sudah. Dia kata, ustaz, saya menjadi bersungguh untuk berdakwah sekarang. Berdakwah pada orang Islam, berdakwah pada orang bukan Islam, dengan harapan saya boleh cover dosa-dosa lama saya dulu. Moga-moga itu diterima oleh Allah. Jadi orang yang pernah perkenal tempat-tempat maksiat pada kawan-kawan dia, step pertama, kena cari balik orang tu, nasihat balik orang tu. Step kedua, kita ajak orang-orang lain buat kebaikan. Harapan kita, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita buat boleh menghapuskan dosa-dosa lampau kita. Ini panduan sebenarnya dalam bersahabat. Bahkan kita dalam bersahabat ni, antara perkara yang sunat bila kita bersahabat ialah kita beritahu sahabat kita sayang dia kepada Allah, kerana Allah. Sunat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Hadis riwayat Abu Daud. Bila kamu sayang kepada seseorang kerana Allah, beritahu dia bahawa aku sayang pada kamu kerana Allah. Allah, ustaz, nak bersastra gitu seganlah. Tu yang kita bincang tadi, ada melalui Facebook boleh, melalui SMS boleh. Ini sunat.
Sunat kita beritahu kepada sahabat kita, saya sayang pada awak kerana Allah. Tapi jangan pergi beritahu kat bini orang, saya sayang kat awak cik kerana Allah kan. Itu jadi masalah lah pula. Kan beritahu kat abang polis kat sebelah ni, abang polis saya sayang kerana Allah. Jadi fitnah lah pula kan. Maksudnya kita sama-sama, kita orang lelaki, orang perempuan sama-sama dia, saya sayang pada awak kerana Allah. Kawan dengan awak ni saya jadi ingat sikit pada agama, nak jaga sikit diri, saya sayang pada awak kerana Allah. Sunat kita sebut sedemikian. InsyaAllah kita rehat dulu seketika. Kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ni. Teruskan sama-sama kami di Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan kawan atau sahabat. Saya nak jimatkan masa, saya terus buka soalan. Ada soalan tu. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Sarjana Ahmad nak kemukakan satu lagi soalan. Adakah kita boleh berkawan dengan bukan beragama Islam? Sedangkan dia tu lebih baik lagi daripada kawan kita yang beragama Islam. Bagus sangat-sangat. Boleh sangat-sangat. Berkawan dengan orang bukan Islam. Mereka diiktiraf di dalam Islam, di dalam negara Islam. Orang bukan Islam diiktiraf sebagai warga negara. Sebab tu kita dalam persahabatan ada dalam bab kejiranan kan? Ada jiran yang saudara kita. Ada jiran yang bukan saudara mara tapi dia beragama Islam. Ada jiran yang bukan saudara mara, bukan beragama Islam, cuma dia ada hak jiran. Dia bukan Islam tapi dia tetap ada hak jiran. Begitulah dalam bersahabat. Ada kita sahabat dengan sepupu. Dia rapat sangat dengan sepupu dia. Dengan pakcik dia rapat. Ada yang dia rapat bersahabat dengan orang yang tak ada hubungan keluarga pun dengan dia. Dan juga bersahabat dengan orang bukan Islam. Tak ada masalah, teruskan. Bahkan amat baik kalau kita boleh bersahabat. Kita ambillah kesempatan dalam bersahabat itu untuk kongsi kehebatan dan kebaikan Islam. Bila kita berkawan, kita sebenarnya kita sayang. Ada kawan-kawan yang bukan Islam, kita sayang kat dia. Kita berkawan, dia perangai baik. Tadi Sarjan cakap, kadang-kadang perangai dia lagi baik daripada orang Melayu yang born as a Muslim, lahir Islam. Ada yang macam tu, dia lebih baik, dia lebih menepati masa, dia lebih berdisplay kan. Dia bukan Islam. Jadi kita ni sayang kat dia, tapi kita tak sayang pada dia sebagaimana kita sayang orang mukmin. Beza. Cuma kita rasa sayang pada dia, kita cubalah ajak dia kongsi perkara bernilai yang kita miliki, iaitulah Islam. Itu tanda kita sayang. Cubalah pelan-pelan. Kita cuba dah Ustaz, dia tak nak terima. Tak apalah, itu hal dia lah. Hidayah adalah kerja Allah. Kerja kita cuba bagi tahu. Kita pujuk dia. Jom. Dan kalau kita berjaya, saham pahala kita sangat-sangat besar. Dia masuk Islam, setiap kali dia solat, dia puasa, dia berzikir, kita akan sepanjang masa dapat pahala, dapat saham. Kita cuba sebaik mungkin dan tunjuklah akhlak yang terbaik pada dia. Kadang-kadang orang bukan Islam berkawan dengan kita. Dia tak minat Islam kerana perangai kita. Dia tengok, alah, saya berkawan dengan orang Islam pun bukannya baik sangat. Jadi kita, al-Islam mahjubun bil muslimin, kata seorang ulama. Islam terhalang oleh orang Islam sendiri. Orang Islam yang menjadi punca, orang bukan Islam tak minat pada Islam. Sebab tengok perangai orang Islam. Kita beritahu pada mereka, pada sahabat kita ni sebenarnya yang kamu tengok adalah orang Melayu ataupun orang Arab yang tidak amal Islam. Kalau yang amal Islam, mereka jadi yang terbaik. Bahkan kamu, kalau kamu masuk Islam, kamu amal Islam, kamu lebih baik daripada orang yang dari awal lahir sebagai Islam. Apatah kamu, kalau kamu masuk Islam, pahala dosa-dosa kamu yang lama semua cancel. Seperti bayi yang baru lahir. Boleh teruskan berkawan dengan orang bukan Islam dan cubalah untuk dakwah. Kita bimbang juga di hari akhirat nanti, takut dia dakwa kita. Dia dakwa di hadapan Allah. Dia nak diazab sebab dia tak Islam. Dia kata, ya Allah, aku tak masuk Islam, aku berkawan dengan dia lama dah. Dia tak pernah ajak pun aku pada Islam. Allah, kita pula yang sangkut. Okey, jadi teruskan berkawan, cubalah dakwah mereka. Saya buka satu lagi soalan terakhir kalau ada. Okey.
Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Zainal Ashraf bin Zainal Abidin. Ya. Sahabat saya selalu berpesan, jangan lupa berdoa untuk saya. Adakah amalan ini satu sunnah dan apa kelebihan berdoa untuk mereka? Ya Allah. Terima kasih Ustaz. Bagus sahabat tu. Antara ciri sahabat yang baik, itu antaranya. Jangan lupa doa untuk saya. Kita cakap juga begitu bila kawan nak pergi ke Mekah. Betul dah. Nak pergi umrah, doa untuk saya ya. Betul dah tu. Tapi sebenarnya kita nak suruh waktu-waktu lain pun boleh. Jumpa-jumpa, doa untuk saya. Itu satu ayat yang tawaduk, satu sunnah, kerana pernah ketika Sayyidina Umar Al-Khattab nak pergi ke Mekah, saya tak ingat pergi buat haji ke buat umrah, masa tu umrah. Sayyidina Umar nak pergi buat umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, jangan lupa doakan untuk aku di sana nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan pada Umar, nak kira martabat tu rendah lagi. Pesan, ini tawaduk Rasulullah. Umar, tolong doa untuk aku di sana nanti. Menunjukkan bahawa kalau soalan tanya sunnah ke, ya memang salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain diceritakan bahawa seseorang yang mendoakan kawannya, ini kelebihan doa pada sahabat, fi zahiril ghaib. Dia doa dalam keadaan A, doa untuk kebaikan B tak tahu. Di hujung doa itu ada malaikat yang berkata amin walaka mithluh. Setiap kali kita doa, ya Allah, berkatilah hidup sahabatku, ya Allah, pemudahkanlah dia pergi interview tu, ya Allah, pemudahkanlah perniagaannya. Kata Rasulullah, di hujung setiap kali kita berdoa untuk sahabat kita, nescaya ada malaikat yang jawab amin, dan bagi kamu juga apa yang kamu doa. Ya Allah, sembuhkan penyakit sahabatku. Ada malaikat kata amin, bagi kamu juga sihat bagaimana kamu doa untuk sahabat. Ya Allah, murahkan rezeki sahabatku. Ada malaikat yang kata amin, dan murah juga rezeki kamu. Tapi ada orang salah guna. Kalau gitu Ustaz, ya Allah, bagilah kawan saya kahwin seorang lagi. Supaya malaikat kata amin, kamu dapat juga. Tu salah guna lah tu kan. Salah guna doa. Tapi secara simpulannya, doa kepada sahabat ini juga satu ibadat yang hebat. Tapi lepas tu tak payah duk cerita lah. Tak payahlah kita cerita. Ada orang dia asyik cerita, aku kat Mekah dulu doa untuk kau tau. Tak payah cerita lah. Kita jadikan doa kita kepada sahabat sebagai satu ibadat kita dengan Allah. Sebagai tanda aku sayang kat sahabatku itu, tanpa pengetahuan dia pun kita doa. Allahu Akbar. Agak-agak dalam persahabatan kita ada tak kawan yang doa untuk kita? InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Biar jadi macam tu. Itulah persahabatan yang sejati. Persahabatan yang benar. Dia tak ada apa-apa manfaat. Itu yang dia boleh tolong. Tadi ada soalan Kak tanya kan, kawan kita yang dah mati. Kita doa untuk dia. Anak-anak duk bagi harta pusaka. Kita tak dapat harta pusaka pun, tapi kita doakan untuk dia. Inilah true friendship, true brotherhood. Ini persaudaraan yang sebenar, persahabatan yang sebenar. Ini termasuk dalam hak-hak bersahabat. Dalam Islam ada hak-hak dalam bersahabat. Antara hak dalam bersahabat disebut kalau sahabat itu sakit, kita ziarah. Kalau sahabat tu ada masalah, kita tolong berdasarkan kemampuan kita. Dalam bersahabat, kita selalu biasakan memberi dan menjawab salam. Jumpa kawan, biar salam lah. Dalam SMS pun biar bagi salam. Mentang-mentang rapat dan SMS pun tak bagi salam dah. Bagi salam. Kalau kawan bersin, ya, bersin kawan. Biasa kan, dalam sahabat kita keluar makan, naik kereta sekali, bersin. Cakap Alhamdulillah. Yang ni jawab ya rahmatullah, itu hak-hak dalam persahabatan. Ni tidak. Hacum, excuse me. Patut Alhamdulillah. Patut yang ni ya rahmatullah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini hak-hak dalam persahabatan kita jaga. Hanya orang yang membina persahabatan dia kerana Allah, dia akan berusaha menjaga hak-hak sebegini. Lalu persahabatan menjadi satu ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya persahabatan yang kita ambil contoh Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Para sahabat yang ada yang Rasulullah sebut mereka ni sebagai ahli syurga. Dan kemuncak
persahabatan yang hebat sehingga sanggup berkorban, tadahi, sanggup berkorban demi sahabat kerana agama. Kita baca kisah para sahabat dalam peperangan, dalam perang kan, yang masa tu masing-masing cedera, ada makanan, A kata tak apalah, bagi kat B lah, B kata tak apalah, bagi kat C lah, C kata tak apalah, bagi kat D, akhirnya mati. Lepas tu pusing-pusing dapat ke yang pertama balik. Itu dipanggil al-isar. Dan inilah keadaan para sahabat, orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin. Itulah mereka ini ada sifat isar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan sahabat. Dah sampai peringkat macam tu. Utamakan sahabat dalam keadaan mereka pun perlu. Kita macam mana? Kalau makan, sapu kat kita lauk dulu. Kau ambil lah nasi, aku berkorban, kau ambil ayam je kan. Kan? Para sahabat, mereka nak, perlu, mereka utamakan sahabat. Moga-moga kita dapat mencari sahabat-sahabat yang boleh sama-sama dengan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu perbincangan kita selama 2 hari ini. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa sikit pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau pesongkan hati-hati kami setelah kau beri petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami sahabat-sahabat yang sentiasa menasihati kami ketika kami lupa ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami sahabat-sahabat yang akan sentiasa membantu kami dan mendorong kami untuk terus taat dan beramal dengan ajaran agama-Mu ya Allah. Jauhilah kami daripada kawan-kawan yang jahat ya Allah. Jauhilah anak-anak dan zuriat kami daripada kawan-kawan yang jahat ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami daripada kawan-kawan yang mengajak mereka kepada maksiat kepada-Mu ya Allah. Anugerahkanlah pada anak-anak kami kawan-kawan yang akan sama-sama mengajak mereka untuk taat kepada-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. In a time of darkness and grief, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad khairu khalqillah.